Okey, awak akan ambil satu pentol ujian ni untuk menentukan spaghetti apa yang awak masak. Sama ada spaghetti kuah merah, bolognese ataupun kuah putih. Apa kuah putih? Carbonara. Jadi, dekat sikit. Ni dah. Ya, nak dekatlah sikit. Okey, dapat apa? Cepat video ni dapat apa? Okey, pergi pilih. Sekali ingat. Dia ambil. Ziad dapat apa Ziad? Anak bolognese. Dia ambil. Pergi ambil. Bolognese. Pergi ambil. Angkat pis. Ambil je. Dapat. Okey. Ingat satu benda yang paling bahaya apa ni? Okey, jadi mesti dah ada dalam kumpulan awak dah ada yang tukar potong. Ingat, tukar potong tu jangan bagi yang tak faham bahasa, yang suka main. Bagi yang betul-betul yang okey. Maksudnya yang boleh dipercayai. Faham? Apa saja yang bawa, pergi depan minta dengan cikgu penutup bekas ni dah siap tutup, pergi pilih aktiviti, letak dalam peti, sejuk. Kita akan biarkan kat sana selama 2 jam. Okey, seterusnya tengok dengan sini. Ziad, dengar sini. Okey, seterusnya awak akan buat nak letak dalam spaghetti, nak buat hiasan. Hari ni saya masak. Buat hiasan. Nak hiasan. Masak apa ni? Nugget. Nugget apa? Nugget. Tak tahu. Nugget burger. Nugget burger. Mini burger. Oh, buat apa? Potong. Ni apa? sosis ni. Ni kita masak kentang. Oh, masak apa? Bukan masak, hias. Oh, hias. Yang tu buat apa? Itu kupas tak ada faedah. Dah siap. Jangan sikit asin. Jadi tak ni? Jadi tu. Burger. Burger apa? Burger mini. Oh, masak apa? Norifan kain. Ha? Norifan kain. Apa lagi menu group awak? Spaghetti. Spaghetti. Very good. Ini tak adil ni. Tunjuk demo je satu. Ari, masak apa Ari? Masak nugget lah. Nugget nak buat apa? Nak buat apa? Untuk Tengah goreng nugget je tu? Untuk goreng Saya nugget. tengah goreng nugget. Sebutlah. Saya kena goreng nugget untuk apa? Untuk cikgu, guru besar. Untuk cikgu, untuk pertandingan. Hangit tak ni? Sipi-sipi je. Balikkan. Awak masak apa? Hah? Awak masak apa? Burger. Burger apa? Burger mini. Awak masak apa? Burger mini lah. Spaghetti. Tak ada pinggan ni. Awak masak apa? Masak apa? Tu daging tu nak buat apa? Nak buat Nak buat apa daging? apa? Tak ada daging nak buat apa? Spaghetti ke nak buat Kau burger? ada ketua tau. Burger lah, burger. Bye-bye. Hello? What are you going to do today? What are you going to do? Masak. Masak. What are you going to cook? Cheese cook. Awak masak apa? Saya masak. Saya buat air. Awak buat apa? Potongan. Air apa awak buat? Air jus mangga. Semangga awak buat apa? Masak. Masak apa? Masak nugget. Nugget awak? Masak nugget. Nugget. Bye-bye.
Awak masak apa? Saya sedang memasak burger yang sangat sedap. Daging lah, bukan burger. Jika anda makan, Saya tengah tunggu dia masak. awak dah benda lain dulu. Mem. Apa? Potong, diam. Awak apa? Saya tolong. Tolong untuk terangkan apa-apa. Ni okey dah, ni okey. Dah buat cepat. Letak orang ni dalam ni dulu. Siapa yang tubik? Cikgu dia ambil satu. Banyak mana? Lagi apa lagi? Awak campur apa lagi? Malaysia. Potong apa? Hot dog Untuk apa? untuk burger. Biasa. Okey, kita orang tengah goreng nugget. Dekat sikit. Nugget yang ni dah siap tapi tak tahu hangus ke tak, masak ke tak tahu. Rasa? Ambillah Ustazah. Bukan Ustazah dah rasa ke tadi? Saya pencuri. Ada, tak baik tipu. Rasa panas. Thank you. Dah keluar. Ni kotor. Mana pula? Yelah. Tak apa, kau nak cerita aja aku. Cakap. Saya mengisytiharkan bahawa esok raya. Kami muda. Siapa masak ni? Saya. Tak ada, saya. yang tambah semua benda ni. Saya. Dia mana? Kena kuali. Kenapa? Nak masak tu kena terpegat. Mana mentega letaklah sikit lagi mentega ya. Kenapa takut sangat? Mentega ni kat awak je. Kau tak mentega memang angin. Bizul. Tak masak lagi Bizul. Siapa? Masak spaghetti bolognese. Spaghetti mana ni? Ya, halo. Halo. Hasibah. Awak pandai masak tak? Tak. Okey, awak pandai masak tak? Pandai? Masak apa? Spaghetti. Lagi? Burger. Lagi? Dengan telur hancur. Kalau ai?